Hilux saya tak pasang GPS tracker. Tak ada pun orang curi. Inilah ayat tipu diri yang paling popular untuk owner Toyota Hilux. Sebenarnya bukan tak ada orang nak curi. Kemungkinan besar Hilux anda ada dalam pemerhatian sindiket. Contoh macam owner Hilux ni. Pakai dalam masa 6 bulan okey je. Tahu-tahu dapat berita Hilux beliau hilang. Dibawa lari semasa sedang outstation di Jepun. Mujur ada kawan yang perasan dan nak tolong buat report polis yang pada akhirnya polis dapat kesan kereta tersebut berada di utara. Hampir keluar sempadan. Bayangkan kalau lambat sedar, memang confirm Hilux ni hilang. Pernah tak tanya diri, sampai bila nak bergantung pada nasib? Sampai bila nak tipu diri sendiri sedangkan banyak kes Toyota Hilux hilang yang viral dekat social media? Masalah paling besar bukan tak tahu dah banyak kes hilang. Masalahnya terlalu yakin yang kereta kita bukan mangsa seterusnya. Bila dah hilang macam ni, baru nak survey sistem security apa yang terbaik. Syukur owner ni dah dapat balik kereta dia. Bila dah dapat peluang kedua tu, EasyTrack sedia offer untuk buat postmortem real case kecurian ni. Satu-satu tim postmortem kami buat. Check wiring, scan sistem kunci, CAN bus diagnostic scan dan banyak lagi. Hasil postmortem tersebut, EasyTrack dapati yang pertama sindiket disable sistem alarm dan juga horn. So, sistem alarm dalam kereta tu tak berbunyi. Yang kedua, sindiket guna kunci duplikat. Dalam sistem kereta, kita cek ada 3 unit kunci yang berdaftar. Dekat sini pun dah boleh nampak kalau pasang GPS saja belum tentu cukup untuk lawan sindiket. Bayangkan yang tak upgrade GPS langsung. Jadi, apa solusinya? Pasang sistem security yang multi layer yang boleh counter modus operandi sindiket. Bukan sekadar GPS tracker je. Kalau sindiket boleh guna pelbagai cara, kita kena pastikan semua cara tu boleh di counter. Contoh, sistem security yang EasyTrack boleh advise. Yang pertama, GPS tracker with counter jammer. Yang kedua, RFID equalizer. Yang ketiga, horn bypass kit. Yang keempat, cek sistem kunci. Bukan setakat tu je, EasyTrack ada lebih 7 layers of security khas untuk counter modus operandi sindiket Hilux. Dan inilah advice yang EasyTrack berikan pada owner yang ada kereta berisiko tinggi seperti Toyota Hilux. Anda ada Toyota Hilux tapi rasa risau dan kurang selamat? Harga GPS dan security yang mampu counter modus operandi bermula daripada RM1,000 sahaja. Tak perlu bergantung pada nasib ataupun tunggu peluang kedua. Tekan saja butang di bawah kalau tak nak Toyota Hilux anda jadi mangsa sindiket yang seterusnya.